Rakyat hidup dalam survival mode je sekarang. Buat 2-3 kerja. Siang kerja office, malam grab. Tu nak kata apa lagi? Survivor. Orang dia sekarang dah berhati-hati dalam spending. Bukan tak ada duit, ada, tapi memilih. Customer tu dah fikir duit dia ni nak spend kat mana kan. Human ni kompleks kan. Jadi situ memang kita tak boleh nak agak. Yang jadi masalahnya bila jadi macam tu, kita lambat adapt dengan adjust. Bila lambat adjust, esok tu dah tak boleh dah. Yang macam semalam ni kita dah buat macam ni, hari ni tak relevan dah. Ini dia, Shah Mahad Noor, seorang independent consultant yang berpengalaman dalam strategi perniagaan, pelaburan serta penyelidikan dan analisis. Dalam episod ini, beliau membongkar realiti ekonomi semasa dan bagaimana kita boleh terus bertahan serta berkembang di tengah-tengah perubahan yang pantas. Saya memang suka memerhati keadaan sekeliling. Kenapa benda ni berlaku kan? Apa kita boleh buat kan? Ekonomi ni, dia point dia satu je. Start pada human lah. Human tu yang menggerakkan ekonomi. Pendiri bisnes semua kena hati-hati lah. Dia kata you make sure you ada solid foundation, cash reserve. Jangan terlalu orang kata sayang satu benda tu sangat, endowment effect. Padahal keadaan masa tu kita kena buat benda lain. Kita hidup dalam dunia VUCA. VUCA tu apa pula? VUCA tu, saya baru tengok kita punya YouTube Analytics dan saya dapati bahawa sebanyak 82% daripada anda semua yang menonton Lagi Lutut Podcast masih belum subscribe ke channel Lagi Lutut Podcast. Jadi boleh tak saya nak ajak anda semua untuk sama-sama sertai 18% kepada mereka yang sudah subscribe. Sebab bila anda subscribe Lagi Lutut Podcast ni, dia membantu tim kami untuk menghasilkan lagi banyak konten dan boleh menjemput lebih banyak guest yang boleh memberi lebih banyak input dan nilai dalam membantu anda untuk memajukan diri dalam bisnes dan juga diri kita semua sendiri. Jadi jemput subscribe, dan subscribe tu percuma saja. Anda boleh subscribe dengan tekan butang merah di bawah. Sekarang silalah sambung tonton Lagi Lutut Podcast. Terima kasih. tu saya dengan bos lah. Bos saya director marketing kan. Jadi buat ni tak boleh, buat yang tu pun tak boleh. Jadi apa kita nak buat? So kita kena, orang kata, terimalah hakikat. So jadi kita kena let go lah. Itu bisnes apa masa tu? Itu masa tu bisnes biasa, sales business kan, jual produk. Masa tu skincare, E-commerce lah. e-commerce. Masa tu ada ejen memang ramai, satu Malaysia semua ada. Memang ramai ejen, belas ribu ejen ada masa tu. Jadi ada tim lah yang nak manage ejen-ejen semua tu kan. Jadi slowly ejen pun dah, orang kata, dah tak berapa aktif. Bila dah tak aktif tu pun dah mula dah lah kita nampak trend itu. Jadi kat situ yang apa saya belajar, masa pandemik tu dah start, orang kata, VUCA world. Orang kata bisnes ni, apa VUCA tu kan? Ya. VUCA tu apa pula? VUCA tu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Macam V tu, volatility, ketidaktentuan. Maksudnya very volatile. Macam sekarang market kita semua volatile. Kan? Buat bisnes apa kita tak tahu nak jadi apa ni. Very volatile. Risiko memang tinggi. Jadi buat bisnes apa pun sekarang memang risiko memang tinggi. So uncertainty ni kita tak tahu. Customer hari ni nak benda ni, esok dia tahu ke dia nak lagi ke produk kita kan. Jadi kita tak tahu. Apa kita kena prepare adalah uncertainty tu. Lepas tu kompleks dia base kepada human behaviour lah. Ekonomi, behavioral economics lah. Dalam tu dia, ekonomi ni dalam dia bergantung kepada human lah. Kita tak tahu. Okey, contoh tuan, hari ni nak pergi ke mana, nak makan apa, esok tak lah, pergi tempat lain lah. Sebab dia dah, customer tu dah fikir duit dia ni nak spend kat mana kan. Dia ada duit tapi dia nak spend satu tempat tu, memang satu tempat tu. Kompleks, human ni kompleks kan. Jadi situ memang kita tak boleh nak agak. Lepas complexity tu, ambiguity, kabur. Macam sekarang ni kita kekaburan. Okay, kita tak tahu ke depan jadi apa. Dia analogi dia mudah je. Kita pergi highway, kita dah nampak dah depan kita apa. Masa tu tak hujan. Kekaburan ni, kita highway yang sama tapi hujan dengan berkabus, kita tahu ke kat depan. Dia risiko dia, kita kena berhati-hati. Jadi kat situlah kita business owner semua kena prepare.
setiap satu terms tu VUCA, VUCA tu dia kena breakdown apa yang dia kena prepare untuk apa orang kata kelangsungan bisnes dia. So daripada situlah sampai sekarang benda tu boleh diguna pakai lagi lah. Macam saya ada buat consultation jugalah untuk kawan-kawan je lah kan. Sekarang ni kalau tak boleh ni kita kena divert cepat. Yang jadi masalahnya bila jadi macam tu kita lambat adapt dengan adjust. Apa yang jadi yang sebelum ni sebab kita benda dah jadi tapi kita tak adjust, kita tak adapt. Kita tak apalah mesti okey lepas ni kan. Mesti je tak boleh. Bila lambat adjust esok tu dah tak boleh dah. Lepas tu tak dapat nak adapt. Yang macam semalam ni kita dah buat macam ni, hari ni tak relevan dah. Sebab tu lah macam banyak sekarang bisnes ni sekejap buat A, C, D apa semua. Dia tak boleh stick satu je. Dia kena banyak. Banyak tu that means bukan banyak sangat. Maksudnya kita kena tahu apa yang market nak. Market demand kan. Saya tengoklah rata-rata sini bisnes kesian jugalah kan. Para kawan-kawan saya pun ada yang terpaksa tutup, niaga tepi jalan macam tu. Yang mana bisnes-bisnes besar pun semua dah orang kata terpaksa switch. Bila Tuan mention tadi tu berkenaan dengan situasi, bila Tuan nampak situasi ni mula mengeruh? Mula mengeruh bila masa tu tahun 2022. Yang sekarang punya ada? Sekarang ke dah okey dah? Sekarang tak okey sebab kita ada konflik geopolitik lagi. Konflik geopolitik pun salah satu juga faktor dia. Itu pun dia dah post pandemik satu. Lepas tu dengan bila dah daripada situ dia dah terbawa-bawa dah ke depan. Benda yang sama, lepas tu ada lagi tambahan konflik geopolitik. Jadi orang sekarang pun takutlah market itu jatuh. Market mana jatuh? Kan market pasaran bursa Malaysia, pasaran US, saham tu semua jatuh. Itu orang fear lah, orang takut, orang jual. Kan? Takut pergi ke safe haven, beli gold, emas naik. Sekarang emas dah turun balik, minyak pun dah turun sikit balik lah. Apa yang naik mesti akan turun. Sebab saya pun ada, sebab saya dah terlibat dalam investment sekarang kan. Dia buat research pasal orang kata global punya aktiviti apa semua tu. Jadi macam kita ni hari tu kerajaan dah beritahu okey Petronas ke stok minyak kita cukup sampai bulan Mei. Lepas tu sekarang bulan 6. Bulan 6. Cakap okey ada extend sebulan lagi. Cukup sampai bulan Jun pula. Jadi benda certainty kita tak tahu. Kan? Benda boleh berubah anytime saja. So yang tu unavoidable lah. Benda tu kata-kata pun orang tanya nak invest sekarang okey ke? Sebenarnya nak invest ni dia tak kira masa. Dia anytime. Time to invest sebenarnya 10 years ago yang terbaik. Yang kedua sekarang lah. Nanti dah naik takkan nak beli pula kan. Orang kata nanti beli dekat pucuk, harga jatuh mengamuk pula kan. So itu terms of business lah. Jadi sekarang ni pun ramai saya tengok macam kita kata business franchise yang besar. McDonald's ke KFC ke semua experience benda yang sama je. Stesen minyak ke, sebab saya pun pernah berurusan dengan stesen minyak juga sebelum ni kan. Sama je. Orang dia sekarang dah berhati-hati dalam spending. Macam tempat kerja saya, orang ingat macam keadaan ekonomi sekarang tak ada duit. Kita ada je duit. Ada, tapi berhati-hati. Dia simpan kat mana, dia nak spend kat mana. Jadi orang kata dalam bisnes ni you kena tahu target market. Setengah orang, aku nak bisnes apa lah. Nak berhenti kerja aku nak bisnes tu. You tahu ke nak bisnes apa, target market siapa dia. So start small dulu. Saya cakap kawan saya, you cari market dulu. Sekali you buka market tak ada, rugi pula. You start small, then you scale up. Macam tu, setengah orang dia nak scale up terus buka kedai, sewa, apa orang kata macam shop lot, terus buat. Bahaya sebenarnya tu. Mostly yang mana buat macam tu dia sekejap je lah. Lepas tu dia tanya, kenapa ni tak tahan lah. Sebab you tak tahu target market you, research you kat mana.
ada buat research ataupun tak. Siapa target market you? You punya orang kata planning berapa tahun nak buat ni kan. Macam tu je lah. Faham dah. So bila tuan explain benda tu kan, saya tanya-tanya tuan bila nampak ataupun bila tuan mula memerhati sekeliling ni kan, topi apa yang tuan pakai untuk memerhati ni? Apa sudut pandang tuan dan daripada mana datangnya background untuk menghasilkan sudut pandang tu? Actually saya sendiri pun tak tahu benda ni dia macam, sebab saya memang suka memerhati tau keadaan sekeliling. Macam saya sendiri, saya suka buat research. Maksudnya kenapa benda ni berlaku kan, apa kita boleh buat kan. So nak pinpoint benda tu, saya pakai topi as orang kata sekadar orang kata macam pemerhati lah, macam pemerhati. Kita buat kajian, tapi benda tu saya tak expose lah, tak cakap lah pun, sebab alah macam ni kan. Kadang-kadang kita kerja dengan orang, kita tak adalah cakap lagi, tak suarakan lagi kan, sebab just mungkin sekadar pemerhatian saja. Kita tak tahu benda tu berapa lama betul ataupun tidak, sebab tak ada orang kata orang yang betul dalam bidang dia untuk validate benda tu. Jadi once bila saya dah masuk kursus apa semua tu, jadi ya memang betul lah benda tu. Oh faham, memang kena. Tapi terms-terms dia macam VUCA tadi, terms dia memang sekarang ni memang itulah apa orang kata dunia kita sekarang. Macam guru saya cakap tu, kita hidup dalam dunia VUCA. Pendiri bisnes semua kena hati-hati lah. Dia kata you make sure you ada solid foundation, cash reserve, apa-apa saja. Jangan terlalu orang kata sayang satu benda tu sangat. Setengah orang tu dia endowment effect. Endowment effect tu apa kan? Endowment effect macam you dah ada satu bisnes kan, bila benda lain tu terpaksa switch, tapi you sayang lah nak let go. Dah lama lah aku dah build up bisnes ni, dah berdekat, tapi tak mau lepas. Padahal keadaan semasa tu kita kena buat benda lain. Walhal kita punya bisnes tu dah tak relevan time sekarang ni kan. Orang tak nak dah. Contoh dulu orang guna sistem lain, bukan online dah. Sekarang kita kena switch kepada TikTok, Shopee dan sebagainya. Dulu boleh lah kita guna orang, contact WhatsApp apa semua kan. Dah tak boleh sangat dah, kurang. Jadi orang lebih nak direct, nak beli, okay dia beli. Tak perlulah nak WhatsApp apa semua. Memang ada lagi, cuma kurang lah. Setengah orang dia nak human touch, dan setengah orang zaman sekarang ni orang kata secara majority ni semua nak beli terus je. Dia tak nak ada apa orang kata lama-lama nak WhatsApp tanya tu, dia tak ada lah. Macam tuan sini kalau nak beli barang contoh kat Shopee sekalipun, just add to cart, buy, dah settle. Dulu hai saya nak beli ni, kena tunggu jap berlama. Lepas tu esok tu tak respon, orang lain pula ambil. Jadi itulah situasi dia. So benda tu dah tak relevan. Endowment effect tu macam ya, you terlalu sayang sangat benda tu, tak nak let go. Jadi you kena switch benda lain. Benda dah lama tak relevan, you kena dispose. Jadi kita kena switch yang baru. Tu je endowment effect itu. Tu dalam teori, dalam behavioral economics lah, apa yang saya duk study apa semua pasal human behavior dalam ekonomi kan. Start dari situlah saya belajar pasal ekonomi. Saya tak ada background ekonomi, tapi along the way tu saya belajar, ekonomi kenapa benda je ni. Semua ni ekonomi ni, dia point dia satu je. Dia start pada human lah. Human tu yang menggerakkan ekonomi. Dalam banyak-banyak topik ni nampak macam tuan memang suka discussion pasal ekonomi ke, ataupun sebenarnya ada, kalau orang sebut nama tuan kan, orang akan ingat apa? Kawan-kawan saya lah, business. Ekonomi kurang, sebab ada yang tak berapa nak dapat tangkap. Sebab saya pun self-study benda ni kan. Ada mostly pasal business investment je. Sebab saya dah terlibat investment tahun 2017. Itu saham lah. Sampai sekarang. Sekarang pun saya tak adalah mengajar orang apa. Cuma just bagi point of view, analisis gitu je. Kenapa tuan decide investment dan business? Apa correlation dia dan kenapa tuan sampai ke situ?
minat tu. Mesti ada apa yang macam tu. Adakah sebab daripada zaman kecil lagi tuan expose dengan benda tu yang buatkan tuan minat? Macam bisnes sebenarnya nak kata minat tak juga. Mungkin expose daripada orang kata arwah mak saya sendirilah. Oh, okay. Dia bisnes. Saya dah ikut dia daripada kecil, daripada darjah 2, 1 ikut dia buat bisnes. Dulu orang bisnes tu kan pergi rumah ke rumah jual pinggan mangkuk, Tupperware kan. Saya ikut pada situ dan start tingkatan 2 sekolah pun saya dah cuba bisnes kecil-kecil. Tingkatan 2 pun saya ada buat macam bisnes repair basikal. Dekat universiti pun saya repair PC. Macam tu je lah. Orang kata sekadar duit tepi je lah kan. So bisnes nak kata passion tak juga, tapi saya ada pelibatan tu ada lah. Mostly saya nampak saya lebih kepada investment lah. Lebih kepada investment, saya minat pada situ. Sebabnya satu, orang kita ni kurang terdedah dengan investment. Mostly bangsa lain lah kan. Kita nampak kan, kalau ikutkan data daripada DOSEM tu 4% je. 4% je. DOSEM tadi? DOSM. DOSM. Okay. 4% je pun yang melabur. Melabur ke mana? Dalam pasaran saham Malaysia ni. 4% je pun. Tak banyak. Ada 35 juta orang tapi 4% je. So yang lain tu pergi ke mana? Mungkin ialah yang kita tahu sekarang ni, ASB, tabung haji, EPF. Itu pun investment juga. Itu investment juga. Sebab orang dah kata selamat kat situ. Tapi ada lagi investment lain. You boleh beli dekat stock market kan, bursa kan. Banyak company-company yang patuh syariah semua you boleh beli. Tuan memang fokus bursa lah maksudnya? Yes, fokus bursa. Along the way saya pun sekarang baru berjinak dalam futures crude palm oil, FCPO, tapi tu highly volatile lah. Baru belajar kat situ. Jadi mainly saya fokus pada bursa Malaysia lah. Global pun dia lebih kurang. Macam saham Nvidia apa semua tu patuh syariah, boleh je beli. Tak ada masalah. So pelibatan orang kita kurang. Jadi semuanya kata rata-rata tu orang kata skim cepat kaya lah apa semua kan. Saya kata mana ada, dia depend nak melabur kena ada ilmu lah kan. Kita belajar dulu. Saya pun still belajar juga benda tu. So kenapa saya minat dengan ni, sebabnya you boleh buat unlimited of income lah kat situ. So you nak buat unlimited income, jadi you kena belajar dululah. Tak boleh orang kata membuta tuli, beli sana beli sini. You ada research. Sebabnya research tu dia orang kata you kena buat research pasal company lah. You nak beli, you must know what you buy. Macam business jugalah. Sebenarnya saham ni, beli saham, jual beli saham, business. Itu adalah business. Transaksi urus niaga. You berdagang. You beli business apa dia buat. Contoh yang kita ada sekarang, TNB, TM. Kita tahulah TNB, business apa, literate. Ada saham, you boleh beli. Dividen dia pun ada juga dia bagi. So, tak ada masalah, you beli. You kena tengok sektor-sektor mana you kena beli. Jadi you buat kajian sikit lah kat situ. Dia mula-mula memang susah, tapi lama-lama dah biasa, dia senang je. Bila tuan cakap tadi 4% orang melabur dekat Malaysia ni kan, apa yang dah terjadi dengan 96 tu? Apa pada pandangan tuan, apa yang menghalang diorang untuk invest? Kenapa gap tu terlalu besar pada tuan, pada mata tuan? Itu yang saya cuba duk cari jawapan lagi tu. Mana pergi bakinya tu lagi. Kenapa sikit sangat 4% yang melabur? Melabur saya tak pasti data tu 4% tu secara keseluruhan ke, ataupun Bumi Putra saja ke, ataupun apa kan. Jadi kenapa gap ni terlalu tinggi, jurang ni terlalu besar sangat. Kalau 40%, 40%, 50% tu okey lagi kan. Jadi 4% ni kenapa rendah sangat ni kan. Data saya baca tu tahun bila, 3 tahun lepas lah. Dia maksudnya saham tu dalam bursa ke, ataupun sekali tabung haji ke. Kalau ikutkan tabung haji SB memang ramai aje kan. Tapi saya rasa 4% tu dalam pasaran bursa Malaysia lah. 4% tu one off. Satu yang saya dapat orang kata dapat tahu, maksudnya research pada pelbagai sumber tu,
Salah satunya, dia orang tak ada mentor. Maksudnya tak ada siapa yang nak dedahkan dia orang. Dia tak tahu kat saluran mana nak pergi untuk libatkan diri dengan saham. Satu, first kali tak ada mentor. Nombor dua, ingat saham ni untuk orang kaya je. Orang kaya mestilah saham, beli saham mesti orang kaya. Tak. Dia depends kepada modal kita ada. Tak semestinya you nak letak RM10,000, RM50,000, RM1,000, tak. Dia pelan-pelan compounding lah kan. You tak RM1,000 ke RM500 ke, tapi depends kepada berapa persen you dapat lah kan. Kalau takkan you hari ni labur RM500, esok you nak RM1,000 kan. Itunya sebabnya satu, dia orang nak untung cepat. Tu yang banyaknya kes scam. Bila tuan, bila tengok labur RM1,000, seminggu labur dapat RM5,000, suka tak? Semua saham, dia percaya saham. Bila dah terkena kerugian, orang kata dah kena tipu, kena scam, ramai kena scam, dia mula tak percaya saham. Dia kata saham ni scam, tipu. Sekejap tuan tadi tuan ada mention berkenaan dengan saham ni kan, dan kenapa orang ni tak join saham, sebab dia ada di antara mereka yang join scam, yang ingat benda tu saham kan. Boleh tak tuan sharekan sedikit pandangan tuan tentang apa beza cara approach scammer ni dengan apa beza cara approach tuan? Kenapa dia orang lebih percaya kepada scammer tu berbanding dengan apa yang tuan cuba bawa ke meja perbincangan ni tentang saham tu sendiri? Adakah sebabkan dia orang janjikan return yang tinggi, dia orang terkaburi dan sebagainya? Mostly macam tu lah. Biasanya dia orang attack orang yang tak tahu pasal investment pun. Dia orang macam, saya pasal macam randomly, sebab saya pun pernah juga dia approach masuk grup-grup saham ni kan. Grup ni mana ni, guna rupa ni kenal ni mentor kita kan, guru kita, guna nama kita report apa semua. Labur you labur RM500, lepas tu dalam masa 24 jam you dapat RM1,500. Sebab minda orang yang tak tahu lah. Contoh, bukan nak kata dia orang memang, dia orang attack orang yang tak ada knowledge lagi pasal saham ni kan, yang biasa invest ASB, tabung haji, orang-orang biasa ni kan, yang orang kata apalah, aku labur sini je lah, biar je dulu. Bila dia ada bagi pulangan yang tinggi, return tak masuk akal, dia sono lah. First attempt dia bagi, dia punya modus operandi kan, you masuk RM500, tak apalah, so aku bagi RM1,000. Lepas tu saya nak masuk lagi tak, dia masuk lagi RM2,000, dia bagi RM3,000 lagi. Sampai satu tahap dia accumulate tinggi tu, dia dapat target dia, habis lah. Dia tahan lah dia tu. Dia tahan lah. You nak keluar ni, you kena masuk duit lagi. Untuk you kena deposit RM500, you kena deposit RM2,000, baru keluar you punya profit. Macam tu cara dia. Bila saya tengok yang mana kata yang orang kata dia cerita, dia kena tipu macam mana kan dalam internet semua dia bagi tahu dah kan. Report polis, kawan-kawan pun bagi tahu. Kan tak ada duit ada. Tapi dia orang tak tahu kat mana kan. Janji pulangan yang tinggi. Sebenarnya investment too good to be true lah. 50%, 100%, 100%. Betul ke ni? Kalau ikutkan secara logiknya, ASB 5%, 6%. Tabung haji pun lebih kurang. Orang kata kalau 10%, 12% tu betul ke? Bisnes apa dia buat? So basically orang kena tanya soalan tu balik. Dia tanya, you invest kat mana? Kadang saya tanya balik, invest kat mana? Sajalah tanya kan. Invest kat bursa. Invest kat bursa, saham apa you beli? Sekian. Dia tak cakap. Saya minta lah apa set dia. Sebab untuk orang diperlukan satu credibility. Maksudnya lesen lah. Lesen untuk orang kata manage duit orang. You ada register ke company ni dengan Suruhanjaya Security? Ada ke? Tak ada. Tak bagi. So you scam lah. Kalau investment betul, dia bagi prospectus dia, business dia, invest kat mana, dia punya apa orang kata business model apa kan. Sebab basically saham ni dia invest dalam business je. Tapi dia invest ke mana tak tahu. Jadi dia rolling duit orang tu dia bagi. Saya nampak juga dekat sini daripada cerita tuan, saya nampak yang
masyarakat dia confuse sebenarnya tentang definisi sebenar investment tu. Mungkin pada dia orang ialah tempat untuk menggandakan duit instead of melabur tu sendiri. Jadi untuk orang macam ni kan tuan, boleh tak tuan definisikan sebenarnya labur tu dalam bahasa yang paling mudah orang nak faham. Labur tu, melabur, invest ni apa sebenarnya? Dia bukan tempat untuk menggandakan duit pun sebenarnya kan. Tapi duit kita terganda. Duit kita terganda. Ya, betul. Mostly lah orang kata literally orang faham saham ni gandakan duit lah. You labur ni, you dapat return banyak ni. Macam you masuk ASB, you nak buat apa? Kenapa masuk ASB? Ganda duit lah. Dekat sikit tuan. Makin jauh. Okay, sorry. You masuk ASB untuk apa? Tanya balik. Untuk gandakan duit lah. Kan? Tanya apa objektif dia dulu. Sebenarnya saham ni betul macam tuan kata, satu untuk menggandakan duit. Okay. Tanya apa objektif you ke depan 10 years, 20 years, you nak bersara, you nak apa? Kenapa nak jawab tu penting tuan? Tak boleh ke macam masuk je lah? Sebab somehow orang pun cakap kalau nak invest tu guna duit lebih yang kau sanggup untuk bakar. Untuk bakar. Betul? Betul? Bukan macam duit duit ni aku nak guna bulan depan ni duit spare kan. Kalau burn habis lah. Tak boleh makan bulan depan, tak boleh. Duit ni duit sebelah. Macam you sebelum invest you kena saving dulu. You dah saving cukup, duit lebih pada saving tu baru you invest. Setengah orang duit saving tu lah dia invest. Tapi setengah orang tu dia tak ada duit lebihan pun. Dia invest duit yang dia ada. Yang dia orang kata yang dia guna setiap bulan tu. So dia kena ada target. Macam saya sendiri pun consultant untuk unit trust. Saya consult klien saya tanya apa objektif you nak invest. In 10 years you nak capai berapa pulangan. Let's say you invest sekian banyak ni, you target banyak ni. Jadi kita tengoklah, kita risk profile dia, fund mana yang sesuai untuk dia invest. Mostly memang orang nak duit je, nak gandakan duit je. Itu je point dia. Dia nak duit lebih. Sebab point dia satu, untuk orang kata tujuan investment adalah untuk kalis inflasi. Macam mana boleh investment tu sendiri boleh menjadi satu kali inflasi tu kan? Tengok pada return dia. Okey, contohnya? Contoh saya bagi. Sekarang inflasi kita lebih kurang tu something, kita letak 3 lah, 3%. Analogi yang mudah. Okay. Ada RM50. 5 tahun dulu dengan sekarang tak sama dah. Kan? Betul. Contoh you beli nasi ayam sekalipun RM2.5. Sekarang mungkin dah jadi RM5. Mana tengah-tengah tu lagi RM2.5 tu, kenapa lagi naik lagi RM2.5? Inflasi lah. Dah dimakan inflasi. Jadi untuk you nak lawan inflasi tu 3% tu, you kena invest, nak cari return at least contoh 6. ASB bagi 6. You tolak 3, you dapat 3% extra lah. That means you dah beat lah 3% daripada inflasi tu sendiri. Okay, faham. Faham kan? Faham. Okay. Contoh you tuan invest RM10. Jadi investment ni contoh lah bagi pulangan, let's say tolak inflasi apa semua dalam RM10. Jadi you kena ada RM15. Macam tu lah. Untuk beat RM10 tu balik, you kena ada extra lagi 5. Kita nak beat inflasi. Sebab kalau kita beat inflasi, no point lah kita invest. Apa jadi kalau kita tak beat inflasi tu? Value jatuh lah. Value duit kita tu? Value duit kita jatuh lah. Kalau zaman Piramli dulu, satu jawang berapa sennya kan? 3 sen, 20 sen. Sekarang segelas RM2. Inflasi, contohnya lah, analogi je lah. Jadi kita ambil paling mudah RM50 tahun 2020 dengan tahun ni. Orang kata RM100 boleh dalam troli berapa banyak barang tahun 10 tahun dulu. Sekarang banyak mana boleh? Daripada 10 barang you boleh jadi 5 barang. Macam tu lah inflasi dia. Inflasi bekerja macam tu lah. Kita tak tahu next
tu macam mana, sebab economic cycle ni kita tak boleh nak predict. Dia atas human tu sendiri. Geopolitik dengan bila dah jadi geopolitik ni dia habis lah, sangkut semua dengan apa orang kata logistik, bahan mentah apa semua jadi rantaian dia akan efek habis semua. So nak tak nak bila dah gangguan minyak, diesel naik contohnya, yang transportation logistik ni kena spend extra lah kan. Bila spend extra, orang yang sewa tu pun dah spend lagi extra untuk sewa lori tu. Dah owner tu bayar ni, dah sampai dekat apa orang kata peruncit, dia kena bayar lebih lagi. At last kita pengguna yang akan bayar lagi extra. Contoh telur satu papan dalam contoh RM12, dah jadi RM13.50. Kos tu kita kena tanggung. Tu orang kata rantaian dia macam tu lah. Jadi sekarang ni orang pun dah buat banyak kerja kan, terpaksa, bukan nak pun, memang dah keadaan memerlukan buat 2-3 kerja sebab keadaan ekonomi orang kata volatile, uncertainty, ambiguity, dia kabur, dia tak tahu minggu depan ni macam mana, valid lagi ke aku buat ni kan. Macam tu lah. Untuk orang macam tu kan tuan, yelah, sebab kalau kita melabur lah kan, orang tu mesti kena ada duit lebih. Dalam keadaan adakah disebabkan rakyat Malaysia ni kira macam income dia tak cukup tinggi, membuatkan yang diorang ni sebenarnya tak boleh nak melabur pun? Betul. Itu satu. Kedua, kalau lah let's say orang tu ada income sekalipun, dia masih lagi rasa selamat duit dia tu letak dalam bank, ataupun dia rasa duit tu patutnya dia beli rumah contohnya. Dan instead of pergi letak dekat dalam saham, macam mana kita nak bagi yang diorang ni faham bahawa ada perbezaan pilihan dalam kita nak melabur duit tu, dan yang mana sebenarnya yang betul. Sebab by default lah kalau kita tak dalam bank, by default kita sebenarnya merugikan diri sendiri lah, memiskinkan diri sendiri bila kita menyimpan tanpa duit tu berkembang. Macam tu ke? Nak kata rugi tu tak juga, sebab sekarang pun dalam saving account pun dia dah ada bagi return kan, ada Sikit je. 0 point something kot, tak silap kan. Kalau dah inflasi 3%, Berapa you lagi sama juga kan. Tak ada apa, kosong, negatif kosong lah kan. Negatif lah. Makin miskin lah. Letak duit dalam bank. Memang you letak contohlah dalam bank RM5,000 kan. Inflasi lagi, jadi RM5,000 tu bukan RM5,000 dah, jadi RM4,300, RM4,500 dia punya value, walaupun angka tu RM5,000. Angka RM5,000 tapi bila dia nak spend tu bukan RM5,000 dah, dah jadi RM4,500, RM4,300. Itulah. Orang kita ni sebenarnya boleh je, dia nak melabur, cuma tak berpeluang ataupun orang kata tak dapat sebab dia ada komitmen yang lebih memerlukan. Dalam keadaan situasi semasa ni kan, apa yang saya tengok, buat 2-3 kerja, dia orang sebenarnya bukan tak nak, ada pihak tu dia nak, tapi dia perlu utamakan yang utama dulu. Melabur tu ya betul penting untuk masa depan, tapi yang sekarang ni dia kena fikir sekarang ni, masa depan pun ya. Jadi orang macam ni, nak kata orang macam ni, saya sendirilah orang kata kan, aku nak fikir sekarang ni, esok ni, sebab uncertainty ke depan-depan kita tak tahu lagi macam mana. Memang melabur tu penting, tapi sekarang ni kita nak hidup. Tinjauan saya ada baca daripada report World Bank Economy, World Bank Forum ke apa semua tu kan, kita rakyat hidup dalam survival mode je sekarang ni. Ya ke? Survival mode. Apa maksud survival mode tu? Maksudnya cukup makan? Cukup makan. Survival mode. Maksudnya survival, kita on mode survive. Kita hidup untuk survive. Paycheck to paycheck maksudnya. Tapi bukan ke antara statistik juga yang rakyat Malaysia ni separuh daripada rakyat Malaysia ni berpendapatan berapa 6,000 dan ke atas. Tu kat mana?
Kat Malaysia. Ada spesifik masuk KL ke, Selangor ke? Satu Malaysia kot. Satu Malaysia. Sebab mana tak saya dengar, waktu tu saya belajar jugalah. Sebab bila cakap pasal rakyat ataupun masyarakat on survival mode, yang paling terkesan sekali ialah SME, business owner. Dia jadi seolah-olah macam tak ada orang pun yang akan datang beli produk aku. Sebab sekarang ni semua orang dalam survival mode. Itu nombor satu. Macam mana kita nak tackle soalan tu untuk dari pihak SME. Keduanya apa Keduanya itulah. Dia dah lost pula. Betul. Saya kadang bila baca report-report ni, saya jadi macam terlalu banyak sangat input kan. Itu kan kecoh pasal T20, M40, B40. Kata T20 tak apalah, tak dapat subsidi. You tak tahu T20 tu lagi besar kerak dia nak bayar. Kita tak tahu komitmen dia kena. Business owner mostly T20 lah kan. Orang kata T20 ni mesti business owner punya. Kan? Enggak kan? Tak juga. Ada yang kerja yang orang kata high rank kan, C-level apa semua. Ya, tapi retrenchment bulan 4 itu saja pun dah 7,000 orang diberhentikan. Bulan 4? Bulan 4. Bulan 4. 2 bulan yang lepas. Dalam berita ada. Dia macam 7,000 pekerja diberhentikan. 7,000. Setakat ni 20,000 dah. Secara orang kata keseluruhan lah kan. Wah, ini Itu number yang paling tinggi ke ataupun yang tertinggi selepas beberapa abad? Tak pastilah. Tak pastilah, tapi yang paling tinggi masa pandemik lah kan. Tapi ni antara yang tinggi lah 7,000 tu. Ya Allah. Tapi kan despite of all this kan, walaupun survival mode, kita tengok dekat pavilion masih lagi penuh orang. Itu dan sebagainya. orang yang lain lah. Ni yang survival mode ni yang orang yang kata tu saya tengok media sosial lah kan. Buat 2-3 je, tolong support business, nak survive yang ni, jual ini, provide service ni kan. Macam tu. Tapi mostly lah survival mode. Macam saya pergi ke Mi Valley. Office saya belah sana. Memang ramai pun. Ada, penuh. Tapi ramai sebab window shopping. Tapi dekat food court pun boleh tahan beratur panjangnya. Ramai. Saya tengok business dia, target market dia, duit dia. Bukan tak ada duit, ada. Kita tak tahu individu tu dia dah simpan berapa, dia dah allocate ke kan. Bulan ni aku dah allocate 300 lah. Aku nak makan sekian. Mungkin ada tu. Mungkin orang kata dia dah memang berpendapatan tinggi kan. Memang situ orang kata tempat high end. TRX pun sama juga. Macam bos saya, dia kata TRX tu 2 kali ganda. Dia kata dia makan RM15. Contoh lah, dekat sini bagi TRX RM30. Dia punya high end dia tu. Cuma dia orang survive semua ni kan. Dia ada target market dia. Bukan tak ada duit, ada, tapi memilih. Sama juga dengan bisnes. Nak tahu orang tak beli dah sebab dah sekarang kita dah memilih kat mana kita nak spend duit. Orang dah mula memilih. Orang memilih. You offer lah macam mana pun, kalau tak kena tak boleh juga. Susah. Bukan tak boleh berniaga, boleh. Tapi kena buat research lah. Research you punya market, you punya produk, apa-apa semua, tak kisah makan ke apa-apa saja. Tengok dekat TikTok, live merata. Saya kata, memang survivor lah semua ni. Memang view rendah-rendah semua view rendah tapi tetap buat job. Memang orang kata kental lah kan. Memang kena macam tu. Jadi siang kerja office, malam grab, hujung minggu kerja lain, 3-4 kerja. Tu nak kata apa lagi? Survivor. Survivor mode ramai saya jumpa tu. Macam mana? Okay, so sekarang bila kita dah faham survival mode ni kan, dan kita yakin antara pendengar kita pun mungkin terbahagi antara survival mode, dan juga ada orang yang ada dia lebih dan sebagainya. Basically takkan ramai yang sanggup untuk duduk dalam survival mode ni lama. Jadi dari sudut tuan punya kepakaran, macam mana diorang ni boleh melabur dan menggandakan duit diorang, menggandakan duit pendapatan diorang? Sebab saya faham dekat bahagian ilmu investment ni dia ada banyak jenis. Ada yang jenis macam contoh Bob T20.
Baru tengok. Bukan tengok, baca. Ada Tak jenis apalah. ada jenis macam tu. Kita panggil sebagai apa Dia panggil sebagai day trader, click trader Dia jual beli kot, naik turun by saat tu. Kalau saya tak silap itu forex kot. Dia forex lah. Tapi kalau kita guna terms yang sama tapi untuk saham pun ada kan, day trader. Dari segi teknikalnya sama je. Cuma yang bezanya apa? Apa yang didagangkan tu. Apa yang didagangkan. Macam forex, dia bukan komoditi. Dia mata wang. Macam saham, dia ada komoditi. Dia ada barang yang kita jual beli. Sebab tu saya cakap dia bisnes apa dia buat kan. Apa yang dijual saham tu. Kalau yang kita jual beli tu. Macam tu kita beli perniagaan lah. Kita beli perniagaan. Kita ada share dalam bisnes tu sendiri. Sebab tu orang kata you beli certain amount, you jadi shareholder dalam company tu. You jadi shareholder dalam tu, you entitled untuk ke AGM. Macam saya ada terima surat email pergi AGM. Lepas tu dia bagi dividend, bonus. Dia bagi macam tu. Macam forex, dia atas bawah dia orang kata long dengan short. Memang dia laju. Klik beli scalper, orang panggil scalper. Scalper. Mana better? Adakah sebab daripada apa yang tuan cakap tadi, jelas juga kalau saya salah maafkan saya, tuan betul boleh betulkan, tuan juga ialah seorang dividend investor lah. Ataupun tuan lebih ke arah value investment ataupun both. Sebelum ni saya scalper. Dalam saham pun ada scalper. Dia dalam 5 minit 10 minit tu cabut lah. Tapi yang tu dia test jantung kita lah. High effort. Penat. Lepas tu bila lama fikir, kita main swing lah, relax lah. Seminggu, sebulan. Nak paling sama dividen sudah lah. Kan? You beli saham Nestle. You letak lah 10,000, you biarlah 10 tahun 1 tahun pun. Dapat dividen, untung ada. Dividen quarterly ada. By yearly pun ada. So value kata depends pada kita punya taste lah. Maksudnya wujudlah passive income tu sebenarnya. Wujud lah. Macam mana nak jadikan, satu, soalan saya, apa itu passive income? Kedua, macam mana kita nak buat passive income tu daripada dividend investment tu? Ramai orang tanya passive income tu kerja goyang kaki ke? Kerja apa orang kata? Orang yang biasanya faham you ada skill buat freelance, kata tu passive income kan. Macam tuan siang kerja lain, malam you ada skill lain orang nak buat. Contoh you buat design ke, marketing ke, website contohnya, kata passive income. Tak, tu skill base. Passive income, bila you tidur duit tu pun masuk lagi. Maksudnya you tak payah buat apa. You beli saham, duit tu sentiasa masuk lah. Generate lah, dia generate. Macam tadi dividen kan. Okay, you beli saham A, contoh TNB ke, Nestle ke, TM ke, tak kisah apa yang ada. You dah buat kaji, you beli saham ni. Okay, I target 10 tahun lah. Belilah. You letak duit dalam tu. Dia memang ada rugi, ada untung, ada rugi. Itu memang nature business lah, ada untung rugi. Tapi dia still akan bagi keuntungan for the long term. Jadi apa yang saya kaji sikit lah, ada buat beberapa belian saham. Okay, contoh 10. Let's say kita kata 5 je yang bagi dividen kat dia. Setiap 3 bulan dia dapat. Itu passive income dia. Passive income dia tu sampailah keuntungan tu dia boleh beli, invest lagi ke saham lain. Jadi tak ada buat apa, setahun tu saja dia makan yang tu je dividen. Pasif. Tu pasif. Sampailah tua nak cicit. Pasif tu je lah. Kalau contohlah kan tuan, apa nasihat tuan untuk saya kalau saya nak passive income tanpa kerja? Apa yang saya patut kena buat dan macam mana saya nak dapatkan jumlah tu? Boleh tak tuan pecahkan dia jadi step by step yang saya boleh cuba amalkan? Okay. First kali macam tadi saya cakap saham. Saham ni memerlukan kepakaran. Bukan kepakaran lah, maksudnya ilmu lah. You belajar macam mana nak beli, jual beli. You kena kaji fundamental, technical. Setengah orang dia more tu fundamental. Fundamental ni you kena kaji lah syarikat tu apa dia.
Fundamental ni dia biasanya long lah, lama. Kalau technical ni macam tadi lah, scalper kan, you baca graph, you kena predict, you kena buat analisis pattern ni ke mana, you baca RSI dia macam mana, you baca dia punya indicator lah, tak indicator you main lah. Ini dia prediction, okay ni base ni, ni tempat jual ni beli, itu technical. Mostly kalau tu mungkin macam kita ni dah berumur ke, more tu fundamental lah, value investing, you beli saham yang long term. Okay, itu untuk beli saham, you boleh belajar, tak ada masalah. Nombor 2, ada lagi instrumen unit trust. Unit trust dia mostly sama je. Dia dana dia jual beli saham juga. Dia beli saham, contoh dana A, dia invest ke mana. Dia ada beberapa saham yang diinvest. Saham global ada, saham dalam Malaysia pun ada. Jadi return dia tu kita tengoklah, mostly unit trust macam klien saya invest start tahun lepas. Tahun ni cukup setahun, dia punya return dah 13%, 14%. Dia guna EPF je pun. So bila dia dah, orang kata sampai umur bersara nanti, dia boleh enjoy lah extra. EPF pun dah invest sebenarnya, dia ada extra lagi untuk invest. Jadi dia double up dia punya wang persaraan dia. Untuk memudahkan, tak nak pening kepala, kita just cari agent lah, maksudnya consultant. Macam saya sendiri consultant, saya jaga beberapa klien. Setiap bulan saya tunjuk lah performance dia, 3 tahun ni berapa performance dia. You nak invest berapa lama. Okay, biasanya EPF you invest sekarang sampai pencen lah. Ada yang tak nak bawa keluar, dia kata sampai pencen lah, biarlah duit tu duk invest. Contoh lah, you ada cash, you invest sekarang unit trust, setahun dia dah bagi, let's say tadi saya cakap ada yang dapat 13. You nak bawa keluar, tak nak bawa keluar pun boleh, tak nak pun boleh, depends. Jadi kita just keep monitoring je lah. Yang tu tak susah pun, you just cari the right fund je lah. Tapi dalam masa yang sama you kena buat risk profiling. Macam tuan sendiri, high risk ke, medium risk ke, low risk. Dia fund dia lain-lain, tak sama. Macam klien saya ni di medium, jadi dia punya percentage return dia tu tinggi sikit sebab dia agak agresif. Sebab yang uruskan tu adalah fund manager yang orang kata dah bertauliah, yang ada, orang kata ada lesen daripada SC. Jadi tak perlu risau lah, you nak trade ke tak payah, you just serahkan kepada fund manager tu sendiri untuk uruskan duit you. Paling mudah yang tu je. Tapi tak semua orang nak invest unit trust. Orang kata selalu condemn, rugi lah. Lah, yang rugi tu bila strateginya salah. Satu, strategi. Satu lagi, dah lama tak serve klien. You rugi, you tak buat portfolio rebalancing ke, you tak switching ke. Yang tu yang jadinya sekarang ni isunya, yang kata salah faham dengan unit trust. Sebenarnya tak salah pun, unit trust tu tak salah sebenarnya. Yang salahnya orang yang handle tu sendiri, agent tu sendiri, consultant tu sendiri. Dia tak serve klien dia dengan betul lah. Dia tak cakap, okay tuan, you punya ni dah ada profit, you nak reinvest atau you nak invest ke, nak biar ke, you nak withdraw, depends lah. Maksudnya kita saja buat keluar lah, enjoy lah. Modal biar dalam tu, buat keluar profit, pergi enjoy. Dah, tak sentuh lah duit dia. Saving tak sentuh, duit gaji tak sentuh. You just macam tuan, dah invest RM10,000 contoh, you dapat extra RM1,500. Nak spend RM1,500 tu rasa bersalah tak? Tak kan? You beza dengan dah ada RM10,000, you nak spend RM1,500 daripada RM10,000 tu, fikir 10 kali juga kan nak invest. Itu orang kaya, lagi kaya. Dia spend orang kata keuntungan yang dia dapat, dividen, dia invest RM50,000. Contoh dia setahun tu dia dapat dividen 10% ke 6% ke, tak kisahlah kan. Dia dapat RM10,000. Dan ASB sekalipun pun you buat SBF financing 200k, you untung belah-belah ribu. You nak spend pergi melancung apa semua, seronok, tak rasa bersalah. Sebab you rasa secure, duit tu dah ada dah dalam tu, you dah ada dah. Sebab duit tu akan generate lagi duit untuk you.
You tak payah risau. Sebab saya dah jumpa dah seorang ni, dia punya kereta, dia punya rumah, semua dividennya. Semua bank yang bayar. Dapat dividen tu, duit ni, kereta ni dividen A. Rumah ni dividen B. Aku pergi melancong ni, company ni yang bayar. Sebab untung daripada company tu bayar. Jadi duit you tak sentuh lah. Tu kenapa orang kaya lagi kaya. Sebab dia dah bermula awal. Tak semestinya dengan modal yang tinggi. Saham ni orang kata RM10,000 ke RM20,000 tak ada duit. RM1,000 pun boleh dah. RM500 pun boleh. Tak ada masalah. Kalau susah sangat yang dari EPF, guna EPF je. Macam tuan, okay ada EPF, invest account satu. You kira-kira, okay. Yang mana EPF dah set. Umur sekian-sekian berapa banyak boleh buat keluar untuk invest. Guna je lah dia tu. Nanti you pension, double up lah. Contoh, sekarang pun dah buat, itu KJ ada buat breakdown. You nak pension 2 juta. Cukup ke? Saya pun ada buat research, baca juga, 2 juta. Tak cukup. Kalau yang ada family yang orang kata komitmen bulanan tinggi kan. EPF ada keluarkan satu data untuk pension. Hidup senang lah. Selesa 2 juta. Minimum 300,000 ke berapa ratus ribu. Itu pun monthly dia dalam 1,000-2,000 lebih ya spending. Nak selesa 4,500 untuk 2 orang je. 4,500 cukup ke kalau 30 tahun 20 tahun lagi nak pension? Tak kira inflasi lagi. Kan? Sekarang 10 tahun dulu 4,000 banyak. Sekarang 4,000 saya rasa 15 hari habis dah. Ke 10 hari. Rata-rata saya baca ni hari ni jadi T20. Esok jadi B40 terus. Kan? Komitmen. Sebab je yang saya tengok kadang kita spend benda tak perlu pun sebenarnya. Tu je. Yelah nak cope up dengan benda ni, viral ke apa semua ni, perlu ke necessary? Sekarang itulah. Dia tengok necessary ataupun tak. Orang dah, sekarang consumer dah bijak kan. Yang business yang jadi tak open nak orang kata boleh nak sustain sebab situ salah satunya. Dia akan pilih mana dia nak spend. Sama juga tadi, saham ke, dapat duit ni, mana dia nak pergi. Tu je. Semua dalam satu cycle je. Tu yang saya orang kata buat research. Orang kata saya sajalah baca kan. KWSP T20 gaji yang sama 10,000. Yang ni ada baki lagi. Beberapa ribu. Satu lagi ada baki 300 lagi. Itu by research. Sama T20 tapi dia tak lihat simpan. Tu T20. T20 pun struggle juga. Bukan kata kita ni yang B40, M40, T20 pun struggle. Kawan saya ada cerita, memang struggle. Dia kata, aku kan T20. Atas kertas orang kata T20. Dah tolak apa-apa semua ni, aku jadi B40. Dia kata. Komitmen. Dia terpaksa let go satu cut spending. Unnecessary tak payahlah apa-apa semua tu. Tu orang kata bersederhana je lah kan. T20 tu. Aku tak tahu sampai bila aku akan macam ni T20. Dia kena buat benda lain. Dia bawa Grab. Macam tu. Ada T20 buat Grab. Tu kadang kita nampak tu ni pakai Merc buat Grab. Kita tak tahu di belakang tu macam mana kan. Dia cuba nak survive lah. Survival mode lah. Kita pun sekarang semua, nak kata semua tak, tapi itu berdasarkan kajian lah. Survival mode lah. Okay tuan, kita pun dah sampai penghujung lah punya. Sekejap je. Pejam celik lah. Itulah kalau pejam celik cerita sebenarnya memang sejam. Kalau discuss benda yang macam ni memang berjam tak habis. Tuan, terima kasih banyak tuan. Terima kasih jemput saya lah. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi tentang perspektif tuan tentang dunia sekarang ni dalam konteks bisnes. Saya doakan tuan maju dan bebas daripada survival mode. Terima kasih. Kita sama-sama semua survival mode. Ya. Right. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam.